Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang meneruskan pemberian sumbangan kepada pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sebelum masuk ke universiti, skim permulaan ke IPT, dan dah masuk pun ada bantuan lagi derma siswa pengajian tinggi. Tahun lepas 2024, MAIP memperkenalkan agihan baru bagi skim derma siswa, iaitu kepada pelajar-pelajar politeknik start daripada diploma dan ke atas dengan tambahan dana RM2 juta. Tahun lepas juga diperkenalkan skim permulaan pelajar tingkatan 6, RM800,000 diperuntukkan, di mana setiap pelajar terima RM800 secara one off. Pengenalan kepada skim-skim baru ni dah tentulah disebabkan berlakunya perubahan kepimpinan dalam MAIP yang hari ini diketuai oleh TKM 1 Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid. Jangan lupa, perjuangan mesti diteruskan.